Di setiap rumah lama, ada sehelai kain kuning yang diletak di bawah pelita. Ramai sangka itu cuma adat, tapi bagi orang tua, itulah tanda bahawa rumah itu masih dijaga. Kain kuning bukan hiasan, ia simbol cahaya dan penjaga yang tidak pernah tidur. Warna kuning bukan sekadar warna, ia disebut dalam ilmu makrifat sebagai Nur Arash, cahaya pertama yang turun ke bumi. Dari cahaya inilah lahirnya daulat raja, kekuatan wali dan penjaga-penjaga alam yang berkhidmat tanpa nama. Dari zaman raja-raja lama, warna kuning menjadi tanda daulat, bukan lambang kebesaran tapi amanah dari langit. Setiap kain yang tergantung di singgasana mengingatkan bahawa raja bukan milik kuasa tapi penjaga rahmat yang diturunkan. Bagi orang tua, kain kuning bukan sekadar perhiasan. Ia tanda bahawa tanah itu dijaga. Di mana ia dikibarkan, di situ ada izin antara manusia dan penjaga alam yang tak kelihatan. Ia bukan seruan, tapi salam antara dua dunia yang saling menjaga. Di bawah pelita ini, terbentang sehelai kain kuning yang diam tapi hidup. Orang lama kata, bila pelita menyala, malaikat mendekat. Bila kain kuning di bawahnya, nur itu tidak terlepas ke bumi semata, tapi berbalik ke langit membawa zikir rumah itu. Pelita adalah cahaya nur, dan kain kuning adalah penutup rahsia antara manusia dan penjaganya. Di tempat tertentu, kain kuning bukan tanda keramat, tapi isyarat bahawa di situ ada penjaga yang diamanahkan sejak ratusan tahun. Ada yang daripada kalangan wali, ada juga dari makhluk nur yang tak pernah menzahirkan diri. Mereka tidak disembah, cuma diingat kerana menjaga apa yang manusia sering lupa, rahsia tanah yang kita pijak. Dalam ilmu makrifat, warna kuning bukan sekadar simbol diraja. Ia adalah hijab antara mata dan nur. Di sebalik kain itu, ada cahaya yang tidak boleh ditatap oleh mata kasar. Hanya hati yang bersih mampu melihatnya, bukan dengan pandangan tapi dengan izin. Orang tua dulu menyimpan kain kuning bukan untuk diagungkan, tapi sebagai tanda mereka masih beradab dengan alam. Di setiap penjuru rumah, ada satu helaian kecil sebagai pengikat kasih antara manusia dan penjaganya. Bila mereka melipat kain itu, mereka sebenarnya sedang melipat doa. Kain kuning itu bukan hiasan pusaka, ia doa yang diwariskan. Bila disentuh, hati jadi tenang, seolah ada tangan yang menepuk lembut dari alam sana. Ia bukan kain semata, tapi zikir yang dijahit dengan kasih agar anak cucu tak lupa dari mana datangnya nur itu. Bila cahaya pelita padam dan kain kuning diam beralun, ketahuilah, rahsia itu masih hidup di bumi ini. Antara langit dan tanah, ada bahasa yang tidak terucap dan hanya jiwa yang mengenal asalnya akan faham maknanya. Wallahu a'lam. Kadang ada yang kata cerita lama ni merapu, campur gaib dengan agama, katanya. Tapi aku senyum saja sebab yang mereka nampak cuma kulitnya. Adat Melayu bukan untuk disembah, tapi untuk difahami. Sirih, pelita, kain kuning, semua tu bukan jampi, tapi bahasa. Bahasa rahsia antara manusia, alam dan pencipta. Bila kita faham dengan hati, kita tak akan sesat. Sebab setiap adat Melayu tu asalnya dari zikir yang disembunyikan dalam perbuatan. Bukan semua perlu nampak dengan mata, cukup bila jiwa yang mengerti. Video ini bukan untuk menyamakan gaib dengan agama, tapi untuk mengangkat sejarah dan simbol lama Melayu yang penuh makna dan adab. Setiap bangsa ada cara mereka menafsirkan rahsia alam. Saya hanya berkongsi dari sisi warisan, bukan dari segi akidah.